Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Haris Fikri bin Mahdi, student ID 2024644444. Video ini akan membincangkan tentang analisis perbandingan sistem perbankan dengan fokus utama bank konvensional dilihat daripada sudut Islam dan pendekatan saintifik moden. Bayangkan seorang pekerja muda bernama Amir. Dia ingin membeli rumah pertama. Pilihannya mudah, ke bank konvensional yang menawarkan pinjaman cepat dan dengan keadaan faedah tetap. Namun, timbul persoalan besar. Apakah implikasi sistem bank konvensional terhadap keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pandangan Islam? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syahrin Nazarul bin Azrin. Nombor matrik saya ialah 2024281546. Sekarang ini kita akan membicarakan tentang data-data berkaitan bank konvensional. Secara global, sistem perbankan konvensional masih mendominasi. Mengikut paparan data, Bank Dunia melaporkan lebih 80 sistem kewangan dunia beroperasi menggunakan model perbankan konvensional. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa bank konvensional yang menguasai lebih 60% aset perbankan negara. Mengikut kajian IMF 2022 mendapati sistem berasaskan faedah menyumbang kepada peningkatan hutang isi rumah, terutama golongan berpendapatan sederhana dan rendah. Data ini menunjukkan bank konvensional sangat berpengaruh, namun kesan panjangnya terhadap negara dan kestabilan ekonomi perlu dianalisis secara kritikal. Dari sudut ekonomi moden, bank konvensional dianggap cekap kerana risiko dipindahkan sepenuhnya kepada peminjam. Pulangan bank adalah terjamin melalui faedah. Sistem ini menyokong pertumbuhan ekonomi berasaskan kredit. Namun, kajian saintifik juga menunjukkan kelemahan. Krisis kewangan global 2008 berpunca daripada eksploitasi hutang berlebihan. Sistem faedah menyebabkan jurang kekayaan semakin melebar. Tekanan kewangan memberi kesan kepada kesihatan mental masyarakat. Kita akan pergi kepada makasih syariah dan bank konvensional. Seperti yang anda tahu, walaupun bank konvensional ini bukanlah berasaskan syariah, tetapi ia boleh dianalisis menggunakan kerangka makasih syariah. Seperti contoh, Hifz Al-Mas yang bermaksud menjaga harta. Bank konvensional membantu akses kewangan tetapi faedah berlebihan boleh merosakkan harta peminjam. Hifz Al-Nafs iaitu menjaga nyawa. Beban hutang dan tekanan wang boleh menjejaskan kesejahteraan hidup seseorang. Hifz Al-Adl iaitu keadilan. Risiko hanya ditanggung oleh pelanggan, manakala bank memperoleh keuntungan tanpa menanggung kerugian. Ini menunjukkan sistem bank konvensional kurang selari dengan objektif keadilan dan keseimbangan untuk seseorang memakainya dan risiko yang ditekankan oleh makasih syariah. Sekarang, kita beransur kepada kesan sosial dan moral bank konvensional. Dalam jangka panjang, bank konvensional boleh menyebabkan budaya hidup berhutang, penindasan ekonomi terhadap golongan lemah, kekayaan berlegar dalam kelompok tertentu. Ini bercanggah dengan nilai Islam yang menekankan rahmah, keadilan dan keseimbangan sosial. So, kita akan pergi ke yang terakhir, iaitu kesimpulan dan cadangan. So, cadangan yang boleh kita amalkan dan kita terapkan dalam penggunaan bank konvensional ini ialah pendidikan kewangan beretika kepada masyarakat, pengawalan kadar agar tidak berlaku penindasan dan juga galakkan peralihan kepada sistem kewangan yang lebih adil dan lestari. So, kesimpulannya, bank konvensional memainkan peranan penting dalam sistem kewangan moden. Tetapi, dari perspektif Islam dan saintifik, sistem ini mempunyai kelemahan ketara, terutama dari segi riba dan kesan sosial. Terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan Syafri. Nombor matrik 2024296952. Dan ini saya ingin menerangkan bank Islam. Bank Islam ialah institusi kewangan yang beroperasi mengikut syariat Islam. Ia bertujuan untuk mengurus urusan kewangan tanpa melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam seperti riba,
garang dan penindasan. Antara contoh produk bank Islam ialah mudarabah, iaitu urusan jual beli dengan keuntungan yang telah dipersetujui. Mudarabah yang melibatkan keuntungan dan modal di antara bank dan pelanggan. Musyarakah, iaitu perkongsian perniagaan di antara kedua-dua pihak. Serta ijarah, di mana merujuk kepada konsep sewaan seperti pembiayaan kenderaan. Sebenarnya bank Islam bukanlah sahaja alternatif kepada bank konvensional, tetapi satu sistem kewangan yang adil, beretika dan patuh syariah sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan bukan Muslim sahaja yang boleh memakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazina bin Ajaman. Nombor market saya 2024-248-182. Saya akan terangkan prinsip bank Islam. Bank Islam berlandaskan syariah yang menekankan 3 perkara, iaitu larangan riba, perkongsian risiko dan urus niaga patuh syariah. Bank Islam tidak memberi manfaat ke atas pelanggan, sebaliknya mendapat keuntungan daripada hasil perkongsian keuntungan dan jual beli. Selain itu, keuntungan dan rugi dikongsikan oleh bank dan pelanggan melalui proses mudarabah dan musyarakah. Akhir sekali, pelaburan dilakukan di dalam aktiviti yang halal dan beretika dan tiada unsur yang haram seperti arak dan judi. Matlamat bank Islam ialah memastikan sistem kewangan yang adil dan mengelakkan beban hutang yang melampau serta menyumbangkan keseimbangan kepada ekonomi yang seimbang dan mampan.